Saya nak sampaikan yang saya dan kita orang semua rindukan dia. Aku nak nangis pula. Jadi 1, 2, 3. Okay. Describe ayah kamu dalam 3 perkataan. Penyayang, penyabar, pelindung. Okay. Garang, suka melawak, strict. Nombor 2, ada tak satu nasihat ayah yang kamu pegang sampai sekarang? Kalau kita rasa nak buat something, just try for it. Dia cuma cakap jadi lebih yakin. Jangan pernah rasa takut dengan benda lain. Bapa hari ni, apa yang kamu nak sampaikan pada dia? Saya nak cakap terima kasih Abah sebab selalu bagi apa yang saya nak sepanjang 21 tahun saya hidup. Walaupun Abah selalu tak ada kat rumah, tapi saya selalu rasa disayangi. Ya, terima kasih sebab besarkan Kila selama 22 tahun. Walaupun Kila jarang cakap, bukan tak pernah cakap, jarang sangat cakap, tapi Kila nak ucapkan terima kasih sebab selama 22 tahun ni makan minum Kila sangat terjaga. Terima kasih. Selamat Hari Bapa.